before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam episod yang ke-20 Secangkir Kafe bersama saya Tun Zain dan Mukris. Dan saya Bro Ahmad. Dan episod kali ini merupakan agak berbeza. Dah 20 dah? 20. Dah 20. Dah genap 20. Sangat berbeza sebab studio lain. Studio lain. Panjang cerita. Panjang cerita. Panjang cerita. Dan kita akan bahas dengan lebih santai lah. Tak ada apa-apa. Setup kamera kita pun lain sikit hari ni. Tak ada perancangan. Punyalah semangat ada pinjam mic baru kan. Tapi last kamera pula ada masalah teknikal. Okay. Tertinggal kabel HDMI tu HDMI. DSLR tu tak dapat connect ke PC. Okay, tak apalah, no problem. Tun, apa khabar Tun? Alhamdulillah sihat lah. Tun, dah berapa last kita buat sebelum 2 minggu lepas ke? Raya Haji. After ke before? Before. And then, tapi kita post lambat. Atas faktor technical juga. Tapi it's okay. Kita buat. Janji siap. Tak perfect tapi janji siap. Biar lambat, janji siap. Yes. Complete but not perfect. Betul. Ya, itulah dia kita punya prinsip dalam meneruskan podcast Secangkir Kahve ini. Tun, boleh cerita sikit cuti Tun macam mana keadaan Tun sekarang? Nak update ke kepada penonton-penonton yang mungkin ingin mengetahui Nak cakap, keadaan Tun lah, insyaAllah. nak cakap biasalah, tak ada apa-apa sangat lah. Cuma agak busy lah 2 minggu ni sebab datuk saya dia orang sama ni kalau bercuti check in hotel kan, ni tak check in hospital. Oh ya, 2 saya ingat. 2 minggu dah. Bukan saja Datuk Tun sendiri pun pergi normal kan untuk is it serious or No lah, sebab saya mengalami pening 3 hari tu turut. Dah makan Panadol pun tidur awal pun still rasa pening? Dia disebabkan infection of virus recovery. So meaning that saya 2 minggu betul-betul pergi hospital every day. So without pakai mask ke apa, we don't know lah apa yang kita limpas, apa yang kita persekitaran. So mungkin infected tapi tak ada apa-apa sakit lah. Cuma virus je lah, macam Doktor bagi apa je? painkiller, obat muntah dengan Muntah? memang muntah. Masa tu after demam sehari tu muntah, balik pada rumah muntah. And then after pada tu okay lah. Saya tak suka muntah tu. Saya rasa dalam banyak-banyak keadaan badan kita tak sihat, muntah saya tak suka lah. Perut kita mengecuk dan kadang-kadang rasa mual tu berpanjangan. Pecah peluh. Yes. Tapi lepas muntah tu rasa segar tu kan. Relief. Tapi ini sedikit perkongsian daripada saya. Bila saya sakit kepala ke apa kan, ataupun nasib apa sihat, I think taking a bath really helps. Ambil mandi dengan air sejuk. Tapi kalau tak dapat tahan, badan tu tak dapat tahan air sejuk, mandilah air yang sedikit hangat. Takut dia shock. Dan bukan hanya untuk saya je check in hospital. Saya check hospital, bukan check in lah, just check up. Adik saya paling bongsu 3 hari kat hospital, check in juga dekat rumah. Disebabkan pneumonia ke anemia ke apa ke, Pneumonia. jangkitan paru-paru. Yang kecil tu. 3 hari lah. 3 hari je. Dia tak kena tebuk apa kan? Tak ada. Kena makan ubat. Masuk antibiotik semua, and then that's all lah. Untuk pantau keadaan lah, because X-ray Paru-paru ni tak berair apa semua lah. tak. Nothing serious. Okay lah. Paru-paru ni selalu paru-paru berair ni sebab dia vape lah. Alhamdulillah adik saya tu. kecil tu nak vape buat apa. Okay Tun, jadi insyaAllah we have a few issue. Takkan saya je Muhammad. Keadaan saya? Yang nanya kita, patut kita pun nanya juga. Boleh. Saya sekarang ini dalam keadaan yang sama je lah kot. Menjadi guru di sekolah. Saya nak cerita sikit lah, bila mengajar di sekolah menengah ni, benda yang kita risau. Dulu kan ada PMR, SPM ataupun PT3, SPM. Okey lah, 2 exam. Bila masuk sekolah rendah ni,
sebagai seorang guru dalam pentadbiran, kita pening lah. Sebab apa? Sebab banyak sangat exam. Kalau di Sarawak, daripada KPM-nya ditetapkan untuk ada ujian UASA dia panggil. Ujian UASA. UASA tu, ujian tu is cikgu sendiri buat. Bukannya ada uniform ataupun soalan seragam ataupun exam international yang sama semua, tak. Tu based on guru tu sendiri buat. Okay, tak apalah. Satu exam. Lepas tu Sarawak kita ada UPD-LPS. Yang dua language, mathematics, science, what else? English. Yes. Tu dua. Nombor 3 nanti ada exam matrix untuk darjah 4. For? Ini yang saya tak tahu ni. Ini baru ni. Exam ni baru nak start tahun ni. So ni cakap sikit tentang pendidikan lah. Dia untuk apa exam tu? So darjah 6 ada UASA, ada UASA dengan UPD-LPS. Darjah 4 ada matrix. Tapi mengikut dia punya semangat itu hanyalah untuk apa orang kata, untuk check je. Sebab anak-anak ni bila dia darjah 1, darjah 2, darjah 3 dia orang tak ada exam. Okay, faham. Ni orang tak ada exam, telah dimansuhkan exam pada umur tersebut. Bila masuk darjah 4 ada satu exam matrix 4. Tapi macam mana nak kata, mak ayah tiba-tiba jadi pressure, hantar kelas tambahan, sekolah pun tiba-tiba buat kelas tambahan dan sebagainya. Tapi kalau saya difahamkan, even UPSR sendiri dulu pun, kita pun ada kelas tambahan. sebenarnya ianya bukanlah untuk pressure anak-anak ni study pulun betul-betul, walaupun sebenarnya itu sangat baik sebenarnya dalam beberapa aspek. Apatah lagi matrix ni. Kalau UPSR pun sebenarnya dengan KPM niatnya bukan untuk pressure anak-anak ni study pulun seolah-olah dia macam SPM. Matrix tu sebenarnya hanya sekadar nak tengok okey ke tidak, mana yang untuk kita buat intervensi selepasnya. Yes. Dah jadi topik pendidikan pula. Tapi just siapa suruh tanya? Itulah dalam kepala saya sekolah. Sekolah. Tapi itulah saya perasan juga bila Bro Ahmad dari sekolah menengah ke sekolah rendah, dia dah start busy. Busy banyak, busy sikit. Banyak. Serius? Because nampak perubahan lah, because sekolah menengah dia relax. Yes, Dia, I do agree. Dia dekat sekolah menengah dia relax, dia chill, santai. Tapi bila dia sekolah rendah dia just chaos. Chaos tu. Saya nampak kan. Kalau kita dalam Sarawak, kita cakap macam ni. Dah kedak si terus nang kedak serabut nang si Kulu pilih. busy. Boleh tahan lah. Tapi sebenarnya busy itu saya berterima kasih kepada guru-guru yang di bawah lah, yang bertungkus lumus ataupun berlumus tungkus dalam mendidik anak-anak. Straight to the point, of course sekolah menengah ada dia punya cabaran-cabarannya, tapi mengajak anak-anak darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tahun depan kami nak ajar darjah 1 6 tahun ni. Kita dah bahas, so kita tak perlu bahas sekali lagi. Faham. Jadi insyaAllah that's all from me, Tun. Keadaan saya makin lama di sekolah. Dulu saya memang dah sekolah rendah 2 tahun masuk sekolah menengah tu. Ya. Saya agak apa orang kata sedikit tidak ready lah untuk masuk sekolah rendah balik. Tapi sekarang ni dah mulai adapt, dah mula kenal anak-anak ni, dah rasa macam anak sendiri tu lah. Dan kebanyakan yang banyak komen, follow, semua pada anak murid tu ada Bro Ahmad sendiri. Dan saya baru je check recently, saya tengok ada yang DM, "Hai cikgu." Minta maaf lah. Tapi konten kita saya tak rasa tak sesuai kot untuk umur mereka. Tapi what can we do? Dia lalu FYP mereka. Mungkin dia tengok, cikgu aku ni. Betul lah. Hai. Dan saya kenal Bro Ahmad pun dah lama juga. We spend a lot of years together. I know him very much. Yes. Itulah dia tentang sedikit sebanyak tentang update diri kita tu. Bukanlah kita nak apa orang kata menunjukkan private life kita di sini, tapi itu secara umum lah. Secara umum nak tahu lebih lanjut, jadilah host jemputan, tetamu jemputan di Secangkir Cafe. Boleh email di secangkircafe@gmail.com. Tapi nak kakak pasal ajakan masa. Right now dah Julai.
Sangat cepat. Tahun ni, I don't know man. So fast. Abang Jo once said, baru mari Ijmar itu Jumaat lagi. Yeah. Si berasa. Si berasa 2026. Tahun 2027. Banyak perubahan. I'm yang getting akan older berlaku. now. Yes. PRN pun akan dekat tu. Johor is already starting. Kalau tak silap saya 11. No, not 11. Bulan Ogos ke bulan 10? Bulan Jun itu dah start dah. Penamaan calon. Ya. Penamaan calon di Johor lah, di Johor. Tak lama lagi Negeri Sembilan. Akhir bulan Habis ni kot. Johor, terus Negeri Sembilan. Jadi tu. Yalah, selalu kita isu-isu yang ni. Hari ni kita buat sedikit politik. Betul. Okay. Tapi politik dalam kacamata anak muda, Gen Z ataupun lebih bawah lagi millennials. Lepas Gen Z, millennials. Gen Z, Alpha, Beta, Gamma, ni tadi lain. entahlah. Macam tu lah. Whatever. Millennials tua lagi dari kita lah. So Tun, kita follow sih. Johor. Follow. Cuma, okay lah. Tapi nyasi se-complicated Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan ada that one peristiwa yang lain lah daripada politik dan sebagainya lah. Okay lah. For Johor, first of all, saya sangat kagum dengan cara kerja Menteri Besar Johor. Datuk On Hafiz. Kalau panggilan kepada Menteri Besar, what do we say? Yang It depends lah. Yang ada gelaran Datuk On Ghazi. On Ghazi. Ni kau agak On kan? The Hussein On. Masya Allah. Dia cucu. Lebih kurang lah. Saya pun tak tahu sangat. Orang muda malah membaca saya. Tapi mengenali orang ni perlu masa lah. Dan dia pun saya tengok dia punya aura. Dia memang mewarisi lah daripada atuk dia, moyang dan sebagainya. Okay, jadi saya nak fahamkan kepada penonton, especially yang muda-muda yang masih sekolah menengah. PRN di Johor, pilihan raya negeri Johor. So, of course, setakat tu yang berlawan secara individu ada, yang bebas dan sebagainya. Tapi biasa yang menjadi fokus dalam perbahasan adalah mereka yang join secara parti. Sebab dalam parti tu lebih ramai dan lebih besar lah. Dia punya skala dia lah. Kata putus kalau menang, and mereka boleh buat decision yang besar. Nombor satu adalah of course Pakatan Harapan. Ini adalah kumpulan kubu pertama. Kumpulan daripada PMX. PMX adalah ketua kepada PH rasanya. If I'm not wrong lah. Betul lah. So PH is bertanding. Kerajaan perpaduan kita sekarang tu adalah gabungan PH, Barisan DN, DAP, GPS, JRS, Sabah, DAP is inside PH lah. Okay. So what currently happens in Johor, si berapa tally dengan perpaduan yang persekutuan lah, federal lah. Which is we can see PH is fighting with BN. UMNO, BN. Dalam even though dia walaupun sudah masing-masing pemerintah federal walaupun federalnya adalah perpaduan dan sebagainya. politik is politik. Same goes in Sarawak lah sebenarnya. PH dekat Sarawak tu still berlawan dengan GPS, which is bukan satu team dengan PMX. Tapi it's normal lah. Negeri memang cemia. And then parti Rafizi Ramli bersama. Ada orang kata parti kancil. Parti kancil. Nice lah, warna kuning, warna macam bersih. Kita apa komen kita asal parti bersama? Okay. Kita berminat sih join. Biasanya orang-orang yang suka this kind of thing is orang muda, orang yang bukanlah nak kata naif. Okay lah. Bercakap berkenaan dengan parti bersama. Ialah kita tahu parti bersama ditubuhkan atas dasar ketidaksehaluan di dalam parti PKR sendirilah. Boleh terima tidak-sehaluan. Antaranya lah. Dan YB Rafizi Ramli serta YB Nick Nazmi. Nick Nazmi. Keluar pada Betul lah Nick Nazmi. keluar pada PKR yang dia punya podcast tu.
Ada podcast dia dengan siapa entah host wanita tu, saya lupa dah nama. Yang Shifura tu kan? Bukan, yang Shifura tu YB DAP. Bukan Ada host satu lagi. Yang Shifura pernah pergilah podcast tu. Saya pernah tengok yang podcast tu je lah. Tu podcast dia lah, Nick Nazmi. Dan itulah, dia tidak sehaluan dengan PKR dan sebagainya. Jadi dia orang tubuhkan lagi parti bersama untuk menegakkan reformasi yang mereka perjuangkan selama inilah. Apa yang kita faham tentang apa yang bersama nak bawa? Kalau fahaman saya lah, basically sekarang tu kita punya kerajaan perpaduan, which is we call Madani. Dia ada ramai komponen yang menyebabkan banyak kompromi, kalau orang panggil, banyak negosiasi, banyak toleransi dan banyak compromisation yang terpaksa dibuat supaya semua win-win situation. Dan dalam masa yang sama, benda yang dapat reform. Contohnya macam-macam benda lah, ekonomi kah, polisi pasal banking kah, apakah. So many things about that. Bersama, kalau tak silap saya, yang tak sehaluan yang apa yang Tun kata tadi is antaranya adalah tentang corruption, rasuah. Contoh kita boleh nampak sebelum parti bersama ditubuhkan, salah satu benda yang Rafizi Ramli bising-bisingkan adalah rasuah. Azam Baki. Oh ya, sekarang pun dah senyap dah tukar dah. Dah tukar kan. Yang baru saya tak ingat dah nama dia. Lepas tu apa lagi? Yang orang kaya tu, tiba-tiba kaya tu. Farhas. Oh, Farhas Wafa Salvador. Oh, Salvador. Kacak lah. Ada orang Salvador tau. Entahlah, dia ada mix Mexico pun, kita pun tak tahu lah. Orang mana? Tak tengok orang Kubang Krian. Wallahualam. So this bersama adalah satu parti yang nak bawa kepada betul-betul no to corruption, no kompromi, no negotiation bila ia melibatkan tentang prinsip-prinsip yang si diorang nak bawa. And then dan parti bersama ni, fun fact ni adalah yang saya lihat, mereka sangat menekan kaum muda. Dan ciri-ciri sesiapa yang nak dilantik jadi YB yang mereka akan pilih, mereka akan teliti dengan lebih telus background mereka, pendidikan dan sebagainya lah. Dan adalah satu kempen di Johor baru ini, saya lihatlah seorang yang calon bersama. Yang jerit-jerit tu ke? Sangat bersemangat. Oh, that one. I know it. I don't know lah apa yang dia tekankan pasal Grab dan sebagainya. Yalah, because mungkin this is lelaki tu kan? Yeah, this is the first time dia bertanding. Mungkin semangat dia macam for me macam untuk pengetahuan penonton, ada seorang calon bersama ni. Dia naik atas stage. Dia punya ceramah dia tu, dia punya hujah dan pidato, apa kata, ucapan dia. Bila berucap tu, nada dia macam marah. Dia saya boleh. Kena tengok sendiri lah. Saya akan letakkan klip di sini. Dia ibarat ada yang komen, oh ni nak promote DG dan sebagainya, family day dan sebagainya. Sebab orang kaitkan DG dah bergabung dengan saya, orang kata ada. Orang mengaitkan bahawa bersama ni adalah parti jual telco, DG, baju kuning. Dan ada mengaitkan tu biru kan. Biru gelap lah, betul lah. Dan ada yang mengaitkan parti bersama ni family day dan sebagainya. Tak ramai, ada beberapa kumpulan bawa bendera dan sebagainya. Jujur saya katalah, dalam kalangan kami, kawan-kawan circle saya, ada yang berminat masuk bersama. Dan jadi beza PKR ialah dia mesra kepada semua bangsa. Bersama that's the same thing. Cuma dia punya penekanan macam saya kata tadilah, zero toleration on corruption, zero toleration on this kind of semua benda tu. And dia bawa semua calon-calon dia dikena isytihar harta. Ni benda yang menarik lah. Ada beberapa calon lain buat benda yang sama, tapi bersama dia letak
syarat kalau nak jadi calon kena isytihar harta. Kena isytihar. Tapi saya nak bertanya soalan lah pada semua YB di luar sana. Yang dah jadi YB. YB ke ahli politik ataupun politik kepartian. Kenapa asal kita clash with one party, we have to tubuh one another party? End up di Malaysia kita ada banyak parti. Dan persoalan saya pertama adalah why? Yang kedua adalah nak jadi PM ke? Kalau semua nak tubuh parti seorang ni parti riset, seorang ni parti bersama, nak jadi PM ke? Nombor satu itu haknya untuk tubuh lah. Cumanya apa orang kata, because we have macam KJ kata hari ya, dia risau tentang terlalu banyak parti Melayu yang menyebab kepada fragmentasi ataupun banyak gila pecahan undi Melayu jadi pecah. Ada ke PN, ada ke UMNO, ada ke Bersatu, ada ke PKR juga a certain amount, dan ada juga ke PAS. Jadi bilanya berpecah macam tu yang menyebabkan tiada kesatuan of one ethnicity ataupun of satu bangsa. Jadi point Tun tadi is kena tubuh banyak gila parti. Antara benda yang kami risau bersama is, of course lah, Toknya baru awalnya kena bergabung with beberapa parti lain. Dia tak cakap dia gabung. Saya dah tengok dah interview dia orang. Memang takkan gabung They will stand alone. They will stand alone. Macam MU ke Liverpool, you don't stand alone. You never. Sebab itulah saya macam pelik tu. Kalau dia punya prinsip dia tak boleh nak kompromi, dia tak boleh nak tolerate dengan gabungan-gabungan yang lain. So maksudnya this party nak tak nak dia akan berdiri sendiri, and dia takkan gabung dengan mana-mana. Dia takkan gabung dengan mana-mana. Sebab apa? Bila nak gabung ni terpaksa kompromi dengan kehendak-kehendak dan syarat-syarat gabungan yang seperti lain. yang saya pernah menyatakan dalam podcast keberapa entah dah tak ingat. Seseorang akan menjadi kingmaker dan dia akan mengajak parti-parti yang lain untuk menubuhkan satu parti yang di mana gabungan lah, dan dia akan menjadi seorang yang berkuasa lah, menentukan hala tuju parti tersebut, dan end up akan ada krisis. Tapi kan kalau bersama dia ada prinsip dia tak nak bergabung dengan sesiapa pun, bila satu negeri ataupun suatu tu bergantung, terpaksa juga kan. It depends on pendirian. Ataupun pembangkang sebahagiannya akan bagi support dengan macam lompat parti pula bunyi. Bagus, okey lah. Okey Tun, saya rasa ada Tun nak tambah lagi pasal bersama. Good luck. Good luck. Because kita tak tahulah berapa lama jangka hayat parti ni lah. Because we have seen a lot of party. Pejuang, Reset. Pejuang dah senyap terus kan? Pejuang senyap. Masih ada? Kat Sarawak ni memang tak ada. Tapi kat Semenanjung tu tak tahu. Parti apa lagi ya? Berjasa tu yang mana? Yang grup-grup UMNO. Putra. Grup-grup Berjasa memang dah lama tak ada. Putra. Parti. Muda di Johor. Kita saksikan pertemuan. Nombor satu adalah Mazli Malik, kalau ingat lagi, bekas kepada Menteri. Dia bukan muda, dia DPH. Dia DPH under PKR yang bertembung dengan calon muda Rashid I forgot the name of that seorang wanita yang muda juga, 20 plus. Muka dia seakan-akan saya sadik sikit, macam ada muka agak-agak sikit kan. Rashid Al-Junaid, if I'm not wrong, Rashidah, something like that lah. So dia dah pun bekerja di kawasan itu for several years dan dia kata dia faham. Cuma menjadi sedikit barrier kepada pengundinya muda gila, something like that. And then dari pihak UMNO ada seorang ni, tapi yang parti lain I don't know. So overall tu pasal PRN Johor tu, as orang muda, kalau ikut palak orang Johor lah,
Kita Sarawak, kita tak tahulah pilihan orang, selera orang kat situ. Saya boleh nampak di Johor itu ada sedikit bunyi-bunyi yang dah nak bunyi macam Sabah dan Sarawak sikit, which is kita undilah parti Johor. Faham sih? So antara banyak-banyak parti yang rasanya ada entiti Johor is Barisan Nasional, yakni UMNO lah. Di Sia. So kami nampak ada trend satu di Sia. Trend nombor 2, Johor is one of the strongest BN ataupun UMNO punya tempat dulu, tapi nya dah berjaya ditumbangkan kan. Johor lah wujudnya UMNO. Di Johor lah, di istana kan. Ya satu isu yang mungkin sedikit sensitif. Sebab kata Abang Mat, biarlah parti lawan parti. Abang Mat ni apa? Mat Sabu lah. Presiden. Dia kata apa? Biar Presiden Parti Amanah Negara, dia kata biar parti lawan parti, janganlah parti lawan entiti yang kami orang si dapat nak lawan. Kita faham je tu. Kami simak elaborate. Yes. So just let it be. Tapi untuk penonton muda kita, terpaksa kami sepak explain. Tapi mostly-nya yang menonton orang yang dah berumur lah. Mostly yang saya tengok patternnya lah. Orang Sarawak faham lah Pak Sumar. Tapi I don't know kan. Kelaklah kita bincang ya. Okay, cukup. Kita nak bincang apa lagi tentang ni Johor akan mengundi pada, tak ingat lah, tapi tak lama lagi. Biasanya PRN 2 minggu je kan. So ada dalam seminggu lebih lagi lah. Okay, Tun. Prediction, siapa parti yang menang? Saya rasa BN menang. Saya biasalah BN. Saya rasa BN menang. Saya rasa BN menang. Jujur saya kata, sebab they have lost so much dalam PRU, 2 PRU yang lepas. And PRU lepas adalah antara PRU yang paling teruk untuk Barisan Nasional. Sudah tentu dari segi resource yang mereka ada, they will put everything in Johor. Mereka akan letak semua benda di Johor. Itulah sedikit pandangan saya. Dan Tun rasa siapa? Barisan Nasional juga lah. Barisan Nasional. Of course, PH juga akan memenangi maybe the second rank. We don't know. Mungkin PH yang akan mendahului. Tapi saya rasa bersama juga akan melahirkan beberapa kerusi. Kot. Tapi I don't think so. You don't think so? Johor sentimen dia macam Sarawak juga. Faham. Hanya undi parti. Like you said lah. Maksudnya Johor parti yang berdasarkan ideologi semata-mata tak cukup kuat untuk meraih undi ya. Because Johor built different. Dia bukan based on okay, kita akan bawakan ini. No. Once you betul-betul berjuang untuk negeri tersebut dan menekankan ciri-ciri bangsa Johor, brotherhood, apa dan semuanya, they will. Satu soalan terakhir tentang PRN Johor. Ada statement daripada pihak PAS. Okay. Dia kata undi BN. Dia kata kat supporters dia dekat Johor tu, kalau tak ada calon PAS, undi calon BN. Walhal BN ni dia bukan coalition mereka yang kita faham dulu sebagai Perikatan Nasional. Dan kita juga maklum bahawa Perikatan Nasional sekarang dalam keadaan yang sangat terombang-ambing, yang di mana dia sekarang kena tsunami sekarang ni. Dia kena tsunami. Kena hujan lebat untuk pengerusinya Dr. Sam Suri, iaitu ahli Parlimen kah Kemaman? Parlimen rasanya. Ataupun DUN, saya tak sure. Saya tak rasa Kemaman tu Parlimen. And then banyak nama-nama orang yang daripada Bersatu ni kena buang daripada PN. Lepas tu daripada pihak Muhyiddin pula, dia kata kami yang buat PN, mereka pula yang conquer. Macam pelik-pelik lah. So mereka ni sedang bergaduh lah. Mereka sedang bergaduh. And then saya rasa saya nampak macam ada satu niat untuk bekerjasama dengan UMNO di situ. Tapi dari segi kerusinya, pening. Jadi bagi Tun lah.
Saya rasa sekarang ni PH bukan menentang dengan satu entiti saja. Dia menentang dengan PAS, PH menentang dengan BN, menentang dengan bersama. So, itu salah satunya saya rasa antara faktor yang saya kata, okay, PH will lose this one. Kalau majority pun sedikit kursinya akan terjejas. Dan Barisan Nasional akan meraih paling banyak kursi di Johor pada waktu akan datang. Tun, komen terakhir sebelum? Politik is politik. Apa yang manifesto ke janji-janji sebelum ini boleh dispin, boleh ditukar. Because why? Coalition yang baru. Yes. Apa yang parti yang kita gabung tak semestinya bersetuju apa yang kita buat. Yes. So nak tak nak, for the sake of to menjalinkan hubungan untuk kekal dari kerajaan, you have to gadai lah apa yang you buat. Dan rakyat pun akan, it depends on rakyat lah. If you still on continue dengan perkara tersebut, you complain but you still continue untuk bersetuju, sokong, your problem lah. Because mainan politik dia satu je. No power, cari coalition, kerajaan. No power, coalition, kerajaan. The pattern is the same. PAS ke, UMNO ke, everything is the same. Even though DAP pun, dia pernah bekerjasama dengan PAS untuk melawan Barisan Nasional tahun 1990-an. So anything is possible lah. Anything possible. Even DAP pun boleh bekerjasama dengan PAS in soon. We don't know in the future. Jadi itu sahaja kot mungkin tentang PRN Johor. Kembali selepas ini. Kembali lagi ke Secangkir Kahve, episod yang ke-20 bersama saya Bro Ahmad Dan saya Tun Zainal Mukris. Jadi Tun, tanpa melengahkan masa, kita dah bincang tentang PRN Johor, kita dah bincang tentang update kita dan kita dah bincang sedikit tajuk-tajuk yang ringan. Boleh kita tengok sedikit perubahan kecil-kecil, perubahan-perubahan kecil yang akan Malaysia hadapi pada masa tak lama lagi. Saya nak update, petang tadi saya lepas back in duit. Bank in duit. Tapi Berapa banyak bank in tu? Tak boleh jawab. Tapi back in tu saya masih dapat terima transaksi yang deduct RM1. Oh, hari ni tadi. So belum start lagi lah. Belum start. Dia start bila? Dan tajuk kami untuk kecil lah, kita bahas kecil sebab podcast kali ni kita santai. Yes. Dan berkenaan dengan 1 Julai, but why saya kena deduct? Saya kena report ni. Kena report. Bermula pada 1 Julai, mana-mana siapa yang nak back in duit lah. Bank mana? Hon Leong. Kena report Heng Long. Hon Leong. Mana-mana mesin ATM di mall, di Petronas ke, Shell ke, pam minyak dan sebagainya, effectively on 1st Julai akan di-terminate lah mana-mana yang... Sekejap, boleh saya baca? Dia kata you can now withdraw cash from any bank's ATM. Maksudnya withdraw, bukan back in. Dulu kan kita ada kad Maybank sebagai contoh lah. Kita nak keluar kad RHB punya ATM, kena charge RM1. Maksudnya kalau saya back in kena charge lah. Kalau withdraw Bank tak. in, rasanya bank in. Bank in tak boleh kan? Boleh ke bank in kad bank? Boleh. Mana-mana ATM cuma ada charge sebab dia berbeza. Ya. Kalau nak keluar kan, contoh sebab contoh saya banyak pakai Maybank. Tapi ATM Maybank tak ada di sekitar saya terpaksa pergi ke Bank Islam. Bila nak keluarkan tu ada charge RM1. Charge RM1 tu sebab ATM berbeza brand. So now benda itu tidak ada lagi dah. Bagus ke tak bagus tu? Bagus untuk kita, tak bagus untuk bank. Okay. No profit. Beres. Bank dah untung banyak. Cukup lah tu. No profit. Lagi ber-RM1. I don't know. RM1 untung tau. Kalau seorang, andai kata dah 1 hari tu,
for one bank, dia punya customer withdraw or back in boleh jadi more than 50% a day, maybe. Dan RM50, RM70. Kalau sebulan, berapa puluh ribu dia boleh dapat. I see. Based RM1. on charge RM1. Cuba bayang satu Malaysia ni kan, 30 million. Tolak kanak-kanak itu kan kita dah pernah kira 28. jumlah orang yang bekerja, which is 25 above and 55 below, Yes. ada dalam 17 juta. So bila 17 juta ni orang yang bekerja, of course dia akan buat transaction Oh ya, kan. 17. Yes. 17 juta ni semua orang tak jumpa bank, ATM bank mereka. Keluarkan duit RM1. So dalam satu Malaysia tu semua bank kalau dikumpulkan RM1 darab 17 juta. 17 juta spend on transaction berlainan. So this is a big win kepada rakyat For us, Yes. but not for the bank. secara keseluruhan. And even though sekarang nak loan kereta pun, there is no more fixed rate. Apa maksudnya benda tu? Maksudnya pembayaran Selama ini kita bayar, sebagai contoh, saya beli kereta Saga baru premium Yes. RM53,000. Okay. So loan ambil katalah 9 tahun full loan. And kita akan bayar dalam sebulan dalam 600 lebih. Okay. 600 ke 700, below 7 lah, below 700. 3 tahun pertama ataupun 4 tahun pertama, kita bukan bayar kereta tau. We pay the interest. Oh, faham. So the loan amount is not decrease. It's still there. Kalau apa-apa berlaku dengan kereta itu dalam masa 3 tahun tu, ataupun kita tak dapat nak bayar, Yeah. We are not paying the car. bank ambil balik kan. Yeah. Kita tak beli pun ownership kereta tu. No. Beberapa percentage Yes. sahaja kita bayar bunga. So macam mana yang sekarang ni tu? So right now, they get rid of this loan punya interest. I tak tahulah dia decrease ke macam mana. Less than 1 year, kita dah boleh settlekan interest. The rest of the year, harga kereta tersebut. Sebab itulah ramai orang, mereka dah, walaupun bayar besar ke dan Dia sebagainya. settlekan interest tu dulu ke? Yeah. If you settle the car first, tiba-tiba kan, dia nak apa ke apa. Kan sekarang interest yang kita banyak bayar. Ya. So perubahannya adalah interest tu dikurangkan. Maksudnya duit pergi ke bank tu kurang. Duit pergi Yes. pembelian car tu Yes. diperbanyakkan. Tapi akan ada kontrasnya. Apa dia? Kalau kita loan kereta dah semudah itu dengan interest dah tak macam dulu, kemungkinan besar loan rumah akan susah. Pasal Bank takkan rugi. Dia akan tengok kita kita punya record, financial records. Kalau dah kerajaan sekarang dah banyak menekan bank akan cari solusi. So one of the solution is dia akan mengetatkan lagi pembelian rumah. So makin kalau awak tanya saya lah kan, awak tanya saya, bank sentiasa nak orang berhutang. Tapi kalau Tun cakap tentang bukanlah menyusahkan, dia cuba susahkan untuk permohonan untuk dapat bank, itu adalah mungkin faktor keselamatan kot, ataupun faktor untung rugi bank itu sendiri, dia punya survivability. Survivability. Okay Tun, apa lagi selain daripada bank? Malaysian now Pasport. passport. Boleh apply 10 tahun. Dulu maksimum 5 tahun. Yes. Saya masih ingat lagi zaman saya duk renew 2 tahun. Mahal juga pasport ni. Tapi bila 5 tahun 200 tu start murah lah tu sebenarnya. 200 dah. So kalau nak apply 10 tahun berapa ringgit tu? 390 Very cheap. If you ask me. Very cheap. for 10 years lah. Sebab saya pernah apply for 2 years. Tak ingat lah. Apa susah. RM1 sehari. Setahun dah 360. Tak, itu pun pasport. Nak beli tiket lagi luar negara pula. Aduh. Renew pasport terus si mampu nak beli tiket kan. Si mampu ada. Jadi Dan akan efektif on this July lah. We don't know which July. Tengah Julai ke ujung Julai ke, dia tak ada inform lah.
Dan the new passport comes with 94 security features Oh, banyak. to better prevent forgery, tampering and identity fraud. So itulah. Yang saya suka pasport kita ni, kita boleh guna electric gate tu. Oh, laju betul. Saya tengok orang beratur kat immigration cop-cop tu, saya gelak je. Tit, scan dulu jari, kepada yang ada berkahwin dengan orang Singapura ke Indonesia ke luar negara. Senyumlah berpanjangan. Kerana anda tak payahlah untuk nak nak renew dan sebagainya. Cuma itulah, your partner lah yang susah. Yang tak seronok ni untuk penonton yang tak pernah ada pasport. Contoh Indonesia. Kalau kita nak pergi ke Indonesia, antara masalahnya lah, dia ada pasport. Tapi pasport dia akan expire kurang daripada 6 bulan. Biasanya ada certain negara-negara yang dia tak bagi tau. Pasport awak ni ada 6 bulan lagi ni. Awak tak boleh masuk Indonesia. Kena ada at least 6 months. I don't know whether it's 3 months or 6 months. Tapi ada negara yang dia validation dia kan? sebab dia takut nanti dia masuk Indonesia, something happens and then pasport awak habis, susah pula. Macam tu lah. Maksudnya visa ataupun dia punya keizinan dia untuk berada kat negara luar tu mestilah sepadan dengan validity ataupun pasport dia tu. Jadi kita buat pasport 2 tahun. Baru pergi ke let's say lah pergi negara yang sekitar Thailand ke apa ke. Baki pasport ada 6 bulan lagi ni. Dah tak dapat pakai, tapi kita baru beli, baru bayar untuk 2 tahun. So 2 tahun tu rasa macam bukan 2 tahun, rasa macam setahun lebih je. So that rugi. Rugi lah. So bila dia buat 5 tahun tu, saya dah bersyukur lah. Ni buat 10 lagi. GG bro. Ini adalah satu kemudahan yang akan dirasai semua. Saya rasa kalau tanya saya, just go for 10 years lah. Tak perlu fikir lah. Saya punya pasport itu 5 tahun. Alhamdulillah. Direzekikan pergi ke waktu belajar di Turki, and dia masih valid lagi pergi ke Indonesia bercuti. Bukan duit saya, duit orang lain. Okay, Tun. Next. Duit rakyat. Bukan. Rakyat yang bukan duit rakyat, yang tax tu. Faham. Ini menarik lah. Apa dia? Sebab tak pernah juga benda ni, dengar benda ni. Malaysians can claim 200 when buying selected refrigerators and air conditioners. Bukan untuk semua, untuk eligible Malaysians saja. Bila beli peti ais dengan electric appliances macam apa, air conditioner, penghawa dingin, aircon. Tapi saya rasa syarat dia kena 4 ataupun 5 star saving energy punya model sahaja. Yang ni first time saya dengar ni rebate dia. Saya rasa ini adalah nombor 1, dia membantu orang yang nak beli. Oh ya, betul lah. When purchasing Energy Commission certified 4 to 5 star refrigerators, kan ada bintang 5 tu kan. Kadang-kadang ada appliances yang ada 2 bintang je. Dia fungsi macam biasa, cuma dia punya penjibatan dia, elektrik tu dia kurang. So mungkin ini adalah satu kempen secara tidak langsung bantu pembeli dan juga memberi kesedaran bahawa pentingnya kita menggunakan perkakas-perkakas elektrik yang jimat, yang menjimatkan elektrik. Dan program ini akan, cuma saya terfikirlah siapa yang eligible tu. Nanti saya nak check saya eligible atau tidak. Kita eligible ke tak? Rasa nak beli aircon lah pula. Panas dengan cuaca Malaysia sekarang. Hari ni panas lah tu. 33. Saya cek 33. 33 hari tu. Ya. Kami duduk bilik je dalam aircon. Bila pergi ke ruang tamu, malah masuk bilik balik semula. Tapi itulah saya dekat kelas kan. Macam mana? Saya tak nak sebutlah tempat study tu mana, nanti takut orang kejar nanti. Sejuk dalam kelas sejuk, luar kelas yang bahagian kita orang punya lounge ni pun sejuk. I see. Oi, sejuk. Memang kena pakai jaket lah. Apa lagi tu selain daripada benda ni dah 200 rebate untuk elektrik? Apa lagi? Yang ni lama dah. Students can now redeem their RM100 Madani book voucher digital. Nak student yang nak beli buku ada voucher Madani. Pergilah apply. Baca buku. Dia sampai 31 Oktober. Kaki buku, ulat buku, silalah. This is your time. Redeem it. Tapi apa dia punya syarat Tak tahu.
Alamak, hilang pula. So apa dia punya syarat? Apa lagi ada kalau tak silap saya. Apa lagi tu? Traffic offences now comes with heavier penalties. Kena kredit lah kita ambil ni pada. Ini adalah berita daripada says.com, satu account TikTok. So terima kasih says.com. Okay. So kita orang akan translate lah sebab dia mostly in English ni. So several amendments to Malaysian road transport and have now taken effect. Key changes include minimum fines for common traffic offences. Apa? Or speeding and driving without license have been raised to RM5. Jap, without license. Maksudnya Yang driving bukan tak bawa bukan tak bawa license. Dia memang tak ada license. Without memang Ataupun dia tak renew, kan? yalah. Berapa ada tak tu dia? 500. Tak tahulah yang sebelum ni berapa, tapi dia have raised to 500. Maksudnya kadar dia minimum tu dah naikkan. naik. Jangan main. Hari tu kita buat budi madani yang minyak Tapi budi 95. Tapi korang ni pelik lah. Apa dia? Tak ada lesen. Macam mana korang nak isi minyak yang murah? Hari tu kan dia Tak ada budi. Budi tak ada. dia ada apa? Dia kena renew license. License and have to apply license lah. Lepas tu lesen dia tu tak boleh mati more than 3 years something like that. Kalau dia 2 years ke 3 years lah. Saya this year last hujung tahun. yang tu pun boleh apply bertahun-tahun kan. Setahun 50 10 ringgit. tahun, 10 tahun ke 5 tahun ke? Tak ingat. 1 tahun charge-nya if I'm not wrong 50 ya. So 2 tahun 100. Tak tahu. Okay, nanti kita update lagi. Jadi renew lah license. Nanti kena 500 minimum. Ini terasa juga ni 500 ni. Okay, Apa lagi? Yang ni lagi best. Apa dia? Illegal street racing and speed testing are now standalone criminal offences punishable by 2,000 to 10,000. Maksudnya pemanduan laju. Yang speed driving, speeding lah, yang berlumba ni. test driving. Tak kisahlah memandu kenderaan kereta ke motosikal ke, sama je. And up to 2 years jail or both. 2 tahun. 2,000 sampai 10,000. Tapi kan kita memang perasan lah, memang ada juga orang yang apa orang kata drivingnya memang gila juga tu. Mestilah Tun pernah jumpa kan. Kita Saya pernah jumpa tadi ada satu klisa warna putih. Oh ya ke? Wow. Saya pun beripas ke klisa tu tadi. Laju lah. Entah jin apa dia pakai dalam tu. Macam 4 wheel lah klisa. Tak ada, tu gurau je. Tapi nak katanya yang lebih jauh dahsyat daripada itu pun lebih banyak. Kadang-kadang dia driving macam Tapi jenis kita ni driving laju yang laju, tapi taklah sampai motor macam apa. yang kanan ke kiri tak ada signal. Dia macam kat highway, kesas highway ke apa yang kita Tapi kita kalau yang macam kat masjid yang motosikal rame-rame racing is it under this? Yes. Illegal. So Kalau hati-hati abang-abang motosikal. Kalau legal saya nak join juga. Kita apa kata kita prihatin terhadap dompet-dompet anda sekalian. Kita takut benda ni jadi ditimpa ke atas saudara-saudara. Tiba-tiba kan. Komuniti masjid. Tiba-tiba kan. Bukan komuniti masjid, komuniti yang suka racing dekat masjid. Tiba-tiba dia orang jawab macam ni. Duit aku sekali aku lah. Bayar kamu. Lebih Banyak baik. banyak lah duit tong. Ada lagi? Vehicle owners are now legally required to identify who was driving their vehicles when traffic camera faces are recorded. Ni bila kena tahan traffic polis ke? This mean sesiapa Vehicle owners, pemilik kenderaan sekarang secara legally required to identify who was driving their vehicle when traffic. Kan kita ada masalah. Pinjam kereta orang lain. Yes. Pinjam kereta orang lain. Dia yang speeding. Bukan kita. Owner kereta. Dia macam kita kalau check okay lah kalau saya pinjam kereta Berahmat kan. Especially orang yang buat bisnes sewa kereta kan. Tiba-tiba roadblock kan. Rotek mati. Faham kan? Bukan aku yang ni. Untuk aku pinjam kereta orang lain. Yes. So
Same Vehicle goes- owners now legally required to identify who was Same goes to siapa pinjam kereta, dia bawa kereta tu macam hantu ke apa. Tapi hanya apabila traffic camera offences are recorded. Mungkin speed limit dia ni Kita Sarawak tak ada. ataupun dia langgar lampu isyarat, so dia akan Kita Sarawak tak ada, tapi sekarang kita boleh dispute balik lah. It's not me who's driving, contohnya. Mak saya, tolong deda mak saya. Kurang asam punya anak. Tapi kan bila Muhammad cakap mak dia kan, Aduh, saya tak sorry. saya tak pernah lagi tengok ibu kepada Brahma ni dia speeding tau. Ibu dia lah dia paling slow bawa kereta, berhemah. Boleh tahan juga mak saya. Oh ya? Mak saya naik kereta manual. Manual? Dulu bawa kereta manual. Wow, Satu manual. tangan kat sini, satu tangan makan rambutan. Okay, itu cerita lama tu, tak apalah. Okay, next, EV. Sekarang ni EV dinaikkan harga yang imported lah. So kita ada EV tempatan juga Tun. Ada, tapi okay. Pengenalan EV, majoriti kereta kenderaan EV di Malaysia rata-rata bawah 150,000, bawah Harga? Ringgit? Majoriti bawah 150,000 lah. Local Malaysia. Lokal dan tak lokal, BYD, Oh. jangan. SP mahal. Yang Malaysia yang apa? This is strictly to imported lah. Okay. For the sake menjaga jenama kenderaan nasional, Iaitu Proton dan Pro 2, so we have to increase the prices of the imported cars from BYD as per low So dia punya minimum berapa? 200,000. That's mean Oh my god. BYD sekarang dah tak boleh bawa dah kereta-kereta dia yang murah. Dia kena bawa yang mahal-mahal. Dia takkan jual harga kereta murah lah. Kira. I see. So sekarang rakyat Malaysia yang bercita-cita nak beli kereta BYD yang harga 130,000, 150,000, BYD Atto 3, Sea Lion 7, Sail apa ni tak boleh. No more. Apa komentar Tun tentang benda ni? Ini adakah suatu yang baik kepada Malaysian ataupun tidak? Untuk rakyat Malaysia. Sampai bila kita nak menjaga Proton dan Pro 2? Sampai bila-bila kot. Okay. Kalau kita nak bersaing, kita ikut cara bersaing. This is not healthy saingan. This mean like kita nak berlawan teknologi, design, safety, we have to berlawan lah. Kita tak boleh main cheating. This is considered to cheating lah. Because you untuk menjaga. Kalau zaman dahulu 1990, 1980, yes, you can do it. You boleh set one rules yang di mana for the sake untuk menjaga Proton dan Pro 2, kita boleh menekankan okay, imported car ni, yang kereta-kereta import ni, dia boleh harga dinaikkan. Tetapi pada era sekarang ni lain. Majoriti pakai Proton dan Pro 2. Proton dan Pro 2. Dan majoriti juga tak mampu nak beli Vios City. Because gaji tak lepas. Kalau lepas pun tak lama dia pakai kereta tu. Setahun, 2 tahun dah kena tarik bank. So dia pun kena fikir juga dengan jangka masa yang panjang. Yang keduanya ialah sampai bila kita nak mempertahankan untuk menjaga Proton Pro 2 daripada saingan-saingan yang sehat. Maksudnya kita bersaing secara sehat lah. We lawan teknologi, safety, design and all of that. Kita tak boleh menyekat produk-produk yang luar ke Malaysia. Dan kenderaan-kenderaan yang orang Malaysia sendiri beli kenderaan BYD dan sebagainya, teks yang dapat siapa yang dapat? Goes back to federal government. Kalau sebuah negara industri automobil tersebut, sebagai contoh Xpeng, BYD dan sebagainya, mereka ini membawa pelaburan di Malaysia. Benefitnya tu di federal itself. Secondly ialah rakyat Malaysia lah. Dia beli kereta, harga kereta tersebut dah kena tax dah kena harga tinggi. Go back to who? Semua tu federal. So untuk menyatakan kita nak
menjaga potongan Pro 2 is not relevant at all. Rakyat Malaysia kita sedar dia mampu bayar sampai mana. I see. Dia tahu gaji dia sampai mana. Kecuali yang tak sedar diri lah. Yang tak sedar diri ni tu pun tak lama dia akan kereta tu. Setahun 2 tahun kereta kena tarik. Yes. So there is no point. Jadi zaman sekarang adalah zaman kita kena berjaga-jaga. Dia bukan macam zaman dulu. Zaman dahulu kita kena terpaksa bersaing dengan produk-produk yang Toyota, Daihatsu, Mitsubishi pada waktu ketika itu, dan kita rebase pada model-model tersebut. Dan ada model-model tersebut brand Mitsubishi, Toyota dan Daihatsu mereka tahu masuk because kita dah rebase. So itulah salah satu kita menghalang produk-produk ini masuk pada negara kita untuk kita lakukan produk kita. Dan sekarang pun kita tengok Pro 2 pun dia ada rebase dengan Toyota, Daihatsu, Pro 2 Arus, Toyota Rush. Even yang baru sekarang Pro 2 Trust dengan Yaris Cross. Yang baru tahun ni apa? Bukan Yaris Cross, apa nama yang produk tu? Tu. Dan banyak yang di rebase pun mostly akan pilih Pro 2. Dia tak dapat beli Toyota Rush. Sebab harga dia mahal. Rakyat Malaysia dia faham lah. Dia takkan benda ni. So I don't know what is going on. Saya pernah ni Tun. Saya pernah tengok channel-channel mereka yang minat kereta EV, minat kereta. Saya terbaca dan terlihatlah mereka punya konten-konten di media sosial. Benda ini adalah satu benda yang bagi mereka adalah benda yang tak berapa baik dan tak berapa bagus untuk purchase power rakyat. Betul? Kuasa membeli rakyat. Sebab apa? Kenapa saya kata gini? Bila minimum harga diletakkan pada kereta-kereta luar negara. Sekarang soalan, mereka nak jual harga mahal ke murah sebenarnya? Sebenarnya ada yang nak jual murah. Sebagai contoh BYD. Yang harganya yang tak masuk akal lah. 110,000, 110,000. Ada yang lebih rendah lagi. Ada yang 87,000. Brand MG. Tak silap saya. Adalah yang BYD ada cuba nak jual model mereka dalam harga sekitar harga 80k, 70k yang mungkin akan mengganggu pasaran daripada aku beli Imas Pro 2. Baik aku beli BYD. Something like that lah yang perbezaan kualiti mereka boleh dilihat, boleh dinilai. So kita boleh lihat sekarang kita ada model Proton Imas 5 yang sekarang ni ada 60,000 to 70,000. Proton Imas 7 dah 110k. Pro 2 EV pun ada juga harga sekitar 60 to 90,000. Itu harga ni lah, harga QVE tu tolak tepi lah. Memang rakyat Malaysia takkan beli. Kalau beli pun dia nak collector item je. So disebabkan polisi tu, bila tiada saingan market, tidak ada saingan dari segi kau jual murah, aku jual harga lebih kurang lah. Dia jual harga 70. Kita kualiti kereta kita rendah sikit, better kita murahkan sikit. So ini menyebabkan harga EV turun dan kuasa membeli rakyat semakin senang lah nak beli EV. Dan masa sama goes back to the federal lah. Dia dapat tax yang banyak dan sebagainya. Jadi tapi kalau kita pandang dari segi protect untuk mempertahankan industri tempatan, bagi saya polisi ni sudah tentu membantu mereka. Sebab itulah kita lihat sekarang kita terpaksa, bukanlah tekan nak kata terpaksa. How to say it? Kita beli Pro 2 Myvi, Pro 2 Axia, Pro 2 Beza. Harga-harga tersebut kalau kita pergi ke Jepun ataupun negara-negara jiran, we can get Honda Civic dengan harga yang sama. We can get kereta yang jauh lebih advance dengan harga yang sama. Tapi di sini kita terpaksa membeli kualiti yang rendah sebab harga-harga tu dikawal oleh polisi kerajaan. Tapi saya tak dapat nak bagi tahu mana satu paling bagus, mana satu paling tak bagus. Sebab ianya banyak sisi. Dari segi purchase power of the people, bila diletak polisi ini, susah. Jadi
mahal untuk rakyat membeli kereta EV. Kalaulah kita betul-betul nak ke arah EV. Kalau dari segi syarikat-syarikat Malaysia untuk protect mereka, polisi itu baguslah, sudah tentu. Dan mungkin akan ada yang menyatakan selepas ni kepada saya, oh tak patriotic dan sebagainya. This is not because of I'm looking down to our national car. But sampai bila? Saya rasa tu, It is time to we kalau berdikari. izinkan saya berdikari dan izinkan saya berkritikal sedikit. Kalau dah tahu this kind of amount of money compete dengan yang BYD, harga bersama tapi mereka lebih advance, kita pun We have to naikkanlah advance. quality Yes, juga. exactly. That is what my point is. So kita kena tingkatkan kualiti kita, safety and most of it lah yang BYD perkenalkan. Yang saya lihat adalah apa yang rakyat Malaysia suka. First of all, safety lah. Second, battery range. Third ialah kalau berapa lama kita boleh charge. Yang keempat adalah design. Yang kelima adalah apa yang ditawarkan. Yang lain pada kereta EV yang lain. So we have to compete on these 5 things. Kita tak boleh nak bermanja. Ni bermanja lah ni. Dan sampai bila kita nak still strictly to national car? Saya bukan nak memandang rendah national car ataupun tak menyokong Proton 2. Even saya pengguna Proton 2. Masalahnya sekarang adalah kita nak menjayakan kita punya produk. Kita kena mencari solusi untuk upgrade our own product. Kita lihat teknologi kenderaan lain, kita lihat safety kenderaan lain, we put it in our car lah. Sebagai contoh, Mazda design all the same. Tetapi kenapa orang masih pilih Mazda even though 2017 sampai 2026 sama je pattern dia, design sama. Orang cakap macam kuno, there is no vibe at all. Tapi tuning lain, feeling lain is different than Toyota, different than Honda. Dia almost sama dengan European car. Dan compete dia pun bukan dengan compete sesama kereta Jepun, tetapi quality dia build it different. Yalah. Jadi bila kita tengok ni kan, purchase power of the people, bila kita spend kereta 70,000 untuk sebuah kereta kan, dalam masa yang sama kita tahu we can get a better one with the same amount of money. Kita rasa terkilan lah sebenarnya kan, disebabkan polisi ni. Tapi kita tak dapat nak cakap tu, kita kena adil jugalah. Kalau sebab data tu confidential, benda yang agak sulit. How much money does Pro 2 and Proton benefit I would say Malaysia as a whole kan? Sekiranya ia baik untuk negara, saya kata teruskan polisi itu. Sehinggalah pada masa yang akan datang, lebih banyak syarikat lokal yang semakin wujud di Malaysia. Bukan sekadar Proton Pro 2, there's another third, fourth, fifth. Sehingga kan mereka akan compete sesama sendiri. Dan kita juga tak boleh begitu bergantung kepada company luar. Tak nak kita kena akui terlalu banyak pembelian import, minta maaf. Terlalu banyak pembelian produk-produk import. Kesannya tak berapa okey sebenarnya. I have data. 2000 Convincing. It's convincing, meyakinkan and legitimate. Ya, silakan. This is from 2025. So top 10 new vehicle registered in Malaysia. Januari tahun lepas sampai Jun 2025. Apa dia paling banyak dibeli ke apa? Ya, kita bukan cakap EV dahulu, kita cakap yang petrol. ICE. Tempat yang ke-10, Proton X50, 10,314 unit. Paling banyak terjual. 10,000. 10,000. X50, Allah, minyak dia tu betul lah. Minyak. Itu. Macam air dia minum. Macam unta. Yang ke-9, Toyota Hilux, 11,317 unit. Ini memang keperluan.
Hilux famous. Nombor 8. Yang ke-8 Honda City 12,875 unit. Honda City yang famous dengan kereta jimat minyak kan? I don't know lah, tapi sekarang saya dengar Honda dah tak ni sangat dah biasa. Tak berapa jimat. Kalau tak silap saya, Honda City is one of it lah. Toyota sebelum zaman Beza dan Axia ya. ke hadapan Jimat dan jimat lah, minyak. tapi sekarang saya dengar gearbox ke ataupun Honda engine City. dia dah tak ni lah. Cantik dan jimat. Back then lah, I don't know about now. Dan top 7 adalah Toyota Vios 13,348. Oh, Vios banyak Vios model. memang dari dulu memang famous. Toyota. They say Toyota, semua model Toyota semua bagus-bagus minyak juga. Kalau orang Cina dia terpakai Toyota, dia akan cakap Tota. Tota? Itu Tota bagus lah. Toyota. Yang ke-6 Produa Ativa 16,740. Ativa ni 1.0 ni kan? Tapi Ya, dia turbo. ada turbo yang buatkan dia laju. Saya dah pernah rasa dah pernah naik. Oh, it's very fast dekat highway. Boleh tahan walaupun 1.0 walaupun. Smooth. Yang ke-5 Produa Azza MPV lah. Family mesra 21,600 unit. Yang keempat Proton Saga 30,935. Nombor berapa ni? Saga? Keempat. Oh, saya family Saga. Yang ketiga Produa Myvi 34,148. King of the road. Tapi sekarang dia tak king dah. Kenapa? Siapa pula king baru? Azia. Beza. Beza. Adik king lah orang panggil. Tapi saya rasa Myvi still the king. Still. Lagi-lagi warna kuning yang versi ekstrim tu. Yang kedua Produa Azia 40,653 dan first Produa Beza 46,195. I think Beza nombor 1 is sebab dia punya size dia. Size Sedan yang jimat lah. Bonnet besar and jimat minyak. Of course the first. Data ni The main. sahaja menunjukkan top 10 2025 Januari sampai Jun semua kereta nasional kecuali 3 je. Vios, Honda City dengan Hilux. Kalau tak ada polisi harga tu, Vios tu naik nombor 1. Honda City tu naik nombor 2. Mungkin. Kalau kita compare dia punya tu lah. Tapi whatever. Dan Kita tak nak nampak terlalu pro tidak menyokong dasar Dan kerajaan sekarang sebenarnya. Tapi EV kita lah. Okey, silakan EV. EV. Top 10 yang ke-10 Xpeng G6 395. Nombor 10 ni. Zeekr 009 457. Oh, ni dah pening nama. Denza D9 615. BYD Seal 679 unit. Tesla Model 3 825 unit. 100 je. Bukan 1000. Maksudnya penjualan ni agak sikit skala kecil The whole Malaysia ni. Ya, the whole Malaysia. Januari sampai Jun 2025 tahun lepas. Okay. BYD M6 977 unit. Hampir 1000. Tesla Model Y 1571 unit. Dan yang ketiga BYD Atto 3 yang famous tu 110,000. Atau tu yang macam besar SUV tu. 1,701 unit. Dan yang kedua BYD Seal Lion 7 1960 unit dan first Proton E-Mas 7 4,003 unit. Malaysia punya lah. Walaupun E-Mas 7 lah. walaupun dalam data yang EV ni majoriti Satu je lah local. Majoritinya ialah bukan lokal tetapi top 1 most bought car adalah E-Mas 7. E-Mas 7 tadi berapa? 80k Ke 100 lebih? 130,000 high spec. Dia 7 seater. 5 seater. Luas, sangat luas. E-Mas 5 pun saya pernah tengok bila boleh tahan lah. Dan top 10 best selling brands in Malaysia Januari dan Jun 2025. Yang ke-10 Mazda 4,120. Ni apa ni? Ni kategori apa pula ni? Best selling brand. Maksudnya brand. penjualan di Malaysia. produk paling banyak lah setakat Januari sampai Jun 2025. Bukan 2026, Jun. Januari dengan Jun 2025. Okay. Yang ke-10 Mazda 4,197 unit. Yang ke-9 Mercedes-Benz 4,614 Ni unit. orang golongan elit je lah beli ni. Cherry 4,991 unit. Tahu Sherry.
Yang ketujuh BYD 5,400 unit. Yang keenam Mitsubishi 6,724 unit. Yang kelima Jeku 9,175 Jeko unit. ni macam brand baru tapi dah banyak kita jual. Dia famous dengan Jeku J5, J7. Yes, just cantik lah. Yang keempat Honda 35,471. Abang ada Honda, dek. Yang ketiga Toyota 57,370 unit. Toyota ni banyak pengguna Hilux. Hilux, Alphard, Wayfire, Vios. Itu semua Toyota. Toyota. Toyota Vios. Cross pun orang quite banyak juga pakai. Kalau Land Cruiser tu Land lain lah. Cruiser. Dia Toyota tapi Next. yang kedua Proton 69,771 unit. Menarik. Saya ingat Saya ulang 69,771 unit. 69,000. Banyak. Dan Pro 2 166,188 unit. Ni jualan pada tahun itu saja. Setakat Januari dengan Jun 2000. 6 bulan awal 6 bulan tahun lepas. Ini penjualan dia. Oh. Dah cukup. So itulah pasal kereta tu. Sekarang pun dah banyak ni. So kita kembali kepada penonton. Sila komen di ruangan komen di bawah. Apa yang anda rasa? Sudahkah anda belajar? Silakan. Mungkin kita perlu sedikit perspektif daripada mereka yang pro polisi kerajaan tu lah untuk menjustifikasikan. Sebab kita tak bawa that dia ada argument tu. So kita kena berlaku adil lah. So kita minta siapa yang ada kemahiran tersebut ataupun ilmu ataupun fakta tentang benda tu, kita minta tolong untuk tulis di ruangan komen di bawah. Dia ada benefit dia juga. Salah satunya meningkatkan industri automobil Malaysia lah, terutama sekali Proton nombor 2. Dan masa sama ekonomi negara lah. Tetapi yang saya pelik sekarang ini, kalau betul lah kita menekankan kenderaan nasional, kenapa kereta polis, kereta kenderaan kerajaan dan sebagainya pakai Nissan, Toyota? Kecuali yang KKM lah, dia terpaksa pakai Hilux, brand-brand yang lasak because dia pergi jauh. Tetapi yang agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk yang polis dan sebagainya, pakai Honda City, Honda Civic. Kenapa tak pakai instead of Proton? What is the problem? You get rid of this matters, tetapi you tak tekankan penggunaan kenderaan nasional. Maksudnya di kepada agensi-agensi kerajaan. Ada berlaku sedikit bias lah sebenarnya kan? Ini tak ada. Maksudnya kita nak protect tu. Kalau nak protect sangat agensi, we have to tekankan lah every agensi rasa kerajaan. kita pernah bahas tentang benar, tapi saya nak tekannya lagi sekali. Jadi apa komentar anda semua yang melihat ni? Kenapa agensi-agensi kita tidak menggunakan kenderaan lokal tempatan? We have to localize lah. Kalau kita betul nak mempertahankan Proton Pro 2, tapi ada juga yang guna kan? Ada, tetapi tak banyak. Dia ada juga produk-produk lain. Nissan X-Trail paling famous, Honda City. Maksudnya kalau ada kenderaan Civic rasmi Menteri Besar ke, YB ke, they must to use Proton Pro 2 lah. So that's why Proton Pro 2 dia kena S90 dia kena start lah buat new produk mereka. yang YB dengar rendah lah saya aku baca. Astagfirullah. Iyalah, kita nak buat satu undang-undang. So macam mana kita nak memperketatkan undang-undang, macam mana kita nak menaikkan produk tapi kita. saya baru cerita pasal YB tadi lah. Ini agensi kan? Agensi kerajaan. Polis, It doesn't care lah. kesihatan. Polis ke, Jabatan Perumahan ke, Jabatan Kebajikan, we can excuse lah. Dia nak angkat barang. Proton Pro 2 mana dah Hilux? Maksudnya tak ada polisi lagi lah yang mewajibkan untuk pembelian agensi kerajaan, kereta tempatan. Masih ada kebebasan di situ. But kalau tanya saya lah kan Tun, in terms of quality, which is kita kena sedar lah, kenapa ianya tidak berlaku seperti apa yang Tun kata tadi, bermaksud orang yang pihak yang
mengendalikan benda tu, pembelian tu, dia dapat tahu bagi mereka kenderaan Malaysia ni tak cukup kualiti lah. That's all. Dia tak macam zaman dahulu tau. Zaman dahulu kita tengok Proton Inspira, Proton Preve, Proton Perdana. Tu cantik tu kan. Perdana kan boleh beli Perdana? Tak boleh kan? Perdana dah tak ada lagi dah. Dah habis dah stop production. Tetapi apa yang saya nak tekankan bahawa zaman dahulu kebanyakan orang pentadbiran kerajaan, terutama sekali orang politik, semua pakai Proton. Pada zaman tu Dr. Mahathir, kerana beliau menekankan industri nasional tempatan, yang di mana kita kena support lokal. Yes. Kalau kita sendiri tak support lokal, siapa lagi? Kalau kita tak tekankan produk kita, siapa lagi? Yes. Takkan kita nak menekankan, harga ini tak boleh, kita halang. Tetapi agensi-agensi kerajaan kita sendiri, termasuk pentadbiran kerajaan, tak menekankan kenderaan nasional. Akan ada beberapa agensi yang kita memberikan kelonggaran seperti KKM, kebajikan. Mereka memerlukan transportation yang 4x4 dan ada transportation yang terpaksa kereta lokal tak ada lagi yang 4x4. 4x4 tak ada. Tetapi kalau SUV dengan MPV, X90 ada, S70 ada. So go on lah. Azhar is considered SUV kan? MPV Kalau arus SUV lah. Pelik juga Malaysia tak ada lagi 4-wheel punya produk. Because of dulu kita ada Proton Arena. Dia not consider of 4x4 lah. Even Kembara pun dia 4x4 juga. Dia ada gear ni, tak silap saya lah, saya lupa juga. Cumanya kita masih half of pemilikan Proton tersebut adalah Geely. Half lagi adalah kita. Geely is the China company daripada China. Jadi itulah, tak tahulah apa sebabnya, tapi ialah kita menekankan produk tempatan lah. Kalau betul kita nak menekankan produk tempatan, we have start from there lah. Alright. Kena start daripada dasar, akar umbi. Selalu ditekankan ahli politik, akar umbi. Jadi kita kena tekan kepada akar umbi supaya nanti akan diperluaskan lah. Okay. So cadangan tu tadi adalah supaya kita ada polisi untuk protect company tempatan kereta untuk EV dan juga kereta ICE. Perkara yang sama juga harus dipraktiskan di agensi-agensi untuk menunjukkan betapa pentingnya lokal untuk bekerjasama ataupun support lokal punya produk. Harapan saya Pro 2 dan Proton tidak lagi menjadi hanya dua company kereta tempatan. Kita nak ada yang ketiga, yang keempat, supaya market price itu bersaing. Kita tadi kritik tentang harga kereta import yang diletakkan polisi menyebabkan perlawanan market itu tidak berlaku, yang menyebabkan harga besar, quote margin, we don't know man, kita tak tahu berapa margin yang mereka dapat, dan akhirnya purchase power rakyat semakin menurun sebab harga mahal. Akhirnya semua beli kereta sama, dan kereta-kereta yang lebih berkualiti malah nak produce dah. Sebab apa? Sebab orang dah suka beli benda yang ni, and we can sell it in a high price. Wallahualam, kita tak tahu. Competition is healthy untuk consumer. Bila tak ada competition, maka you can see it now. Okay tu, kita pergi kepada tajuk yang terakhir, tapi sebelum itu kita rehat sebentar. Jumpa lagi. Kembali lagi ke secangkir kahve. Untuk topik yang terakhir adalah tentang isu yang hangat 2 minggu ini, iaitu berkenaan tentang pelarian Rohingya. Sebenarnya saya tak faham tu kenapa dia tiba-tiba viral. Yang saya faham adalah disebabkan ada seorang Rohingya yang bermukim di Malaysia, study di luar negara, dan apabila dipanggil untuk memberi testimoni pengalaman hidup di Malaysia, dia
seolah-olah dia menceritakan pengalaman dia tak berapa okey lah di Malaysia. Itu yang saya faham. Jadi di pihak Tun pula, apa bacaan-bacaan yang Tun dapat fahami? Kenapa tiba-tiba isu Rohingya ni tiba-tiba jadi famous? Kita tak boleh nak menuduh semua Rohingya adalah sama. Okey. Dia macam sentimen agama juga. Tak semua orang Islam ni perangai dia macam yang sedia tahulah. I see. Kalau yang buat hal ni type apa? Type M. Orang Islam saya bukan. Yang membuat masalah adalah individu tersendiri, bukan bangsa. Tanpa mengira kaum, agama. Agama dan bangsa tolak ke tepi. Yang bermasalah adalah sistem tersebut adalah individu. Yang membawa bangsa, yang membawa agama beliau ialah individu tersendiri yang problem. Jadi kita tak boleh pukul rata bahawa semua mereka ini adalah golongan etnik yang bermasalah. Tak boleh. Kerana ada juga etnik mereka ini, individu-individu di antara mereka ini orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus, rajin dan sebagainya, tidak ada buat masalah. Cumanya dalam 3 tahun kebelakangan ini kita lihat pattern yang sama, yang di mana orang Rohingya ini buat hal dan mereka ini banyak kira membuat masalah lah. Jadi ada penempatan yang haram, ada yang mereka membuat kes, dan saya ada dengar kes sebenarnya. Saya tak ingat kes apa. Ada juga yang secara terbuka dan secara publik yang membuat kenyataan-kenyataan yang bersifat apa orang kata superior, apa orang kata macam tinggi kepala lah orang kata bahasa kita, tinggi kepala, bahawa saya tak perlu saya nak ulas lebih-lebih, mungkin penonton pun dah tahu. Silakan. Dan dalam masa yang sama, bila sesetengah individu berbangsa Rohingya ini, mereka ini buat hal dan sebagainya, dia ada 3 perkara jugalah yang kita kena lihat selain pada masalah individu itu sendiri. Yang pertama ialah peningkatan sentimen negatif dalam masyarakat. Ini tadilah. Sejak Mei hingga Jun 2026. Baru lagi tahun ni. Terdapat beberapa kontroversi melibatkan komuniti Rohingya yang mencetuskan kemarahan di media sosial. Okey. Dan badan seperti Suhakam menyatakan kebimbangan terhadap peningkatan ucapan kebencian dan diskriminasi yang tadi itu terhadap komuniti Rohingya di Malaysia lah. Seperti contoh yang seorang wanita warga bangsa Rohingya, beliau ini boleh tahan juga. Dia ada kuasa di UN, United Nations. Dan dia lah yang beri speech yang menyatakan Malaysia ini seperti ini, menindas mereka dan sebagainya, tidak memberikan hak yang dia Malaysian ke sekarang? Statusnya pelarian lah. I don't know lah, because saya pun tak faham. I don't know apa yang dia represent which country. Itu yang bermasalah lah. Yang kedua ialah cabaran dasar kerajaan lah. The most difficult thing. Apa dia? Cabaran dasar kerajaan. Malaysia memang tak tanda tangan pun perjanjian Convention Pelarian 1951. Malaysia tak pernah sign apa-apa agreement. So we have the rights untuk menghalau pelarian ni keluar dari negara kita. Itu pertama. Dan pelarian ini tadi yang tidak mempunyai status undang-undang khas lah sebab kita tak sign. Jadi, pada masa yang sama, kerajaan sedang memperkenalkan sistem pendaftaran pelarian sendiri, DPP, bagi menguruskan pelarian yang lebih tersusun. So, before this, we don't have any system. So, siapa-siapa yang masuk secara illegal akan ditangkaplah oleh TLDM, Immigration, Custom dan sebagainya lah untuk pendekatan. Sebab tak ada pasport, tak ada secara sah. Mereka taklah kita consider as ni a bit harsh lah. Kalau no, bukan pendatang asing tanpa izin. Ni lebih harsh lagi. Apa dia? Lanun. Itu yang penting bila kita lahirkan, ada kelahiran baru, especially kalau dulu masalahnya dia keperkampungan orang asli, tak buat IC.
Sampai JPN yang turun untuk buatkan IC untuk mereka. Yes. Bila mereka tak daftar, dalam jangka yang masa, badan dah umur 20, dah umur 7 tahun, dah umur. Lepas tu nak buat IC, bukan mudah nak dapat IC. Ya, bukan mudah. And then ada banyak risiko. Kemungkinan dia ni not even Malaysian dan JPN tak nak bagi dan sebagainya. Tapi itu kembali kepada polisi JPN. Jadi mengambil peluang inilah kepada rakyat Malaysia, jangan lengahkan untuk pembuat nak buat IC tu. Surat kelahiran anak yang paling penting bila anak boleh lahirkan, kena buat. Ada sebab kenapa dia buat penalty kalau lambat buat. Sebab dia punya kemudaratan tu afterwards tu Jangka memang masa tu. panjang. Dia bukan jangka Masa depan ini, anak-anak. panjang ni. Pembelian tanah, hak keistimewaan sebagai seorang Malaysian, nak pergi hospital, harga-harga tu Nak penting. fun fact tak? Apa dia? Majoriti yang dekat hospital sekarang ni semua orang Rohingya. Majoriti kat hospital. Dia orang buat Ada- apa sampai sakit-sakit ni? Ada doktor expose lah. Mana tak sakit? Tak ada penjagaan yang sewajarnya lah. Nak tanya, Tak ada makan yang betul. Mereka yang- kesihatan tak dijaga. pelarian Rohingya sudah tentu kalau kita cerita sejarah, kenapa mereka ramai di sini? Nombor satu adalah di Myanmar berlaku sedikit konflik, krisis politik. Dan sekarang ini ditabir oleh Pertahanan Ketenteraan lah. Junta militeri. Junta militeri kan sebelum tu dia punya Perdana Menteri yang mendapat Nobel Prize keamanan tu. Yang perempuan juga. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi yang orang dah kritik dia apalah menang Nobel Prize. Tapi negara sendiri isu Rohingya, pembunuhan etnik atau pembunuhan satu kumpulan tertentu ni berlaku. Tarik balik Nobel Prize tu. Itu ini lama punya kritikan ni. Sekarang dah tukar. So perbincangan kita nak bawa kat mana tu? Bagi saya nombor satu, of course, kita boleh kritik dasar kerajaan. Kita boleh beri cadangan perbaikan dasar kerajaan. Dan nombor dua, yang berlega-lega di media sosial adalah ketidakpuashatian netizen dan perangai sisi-sisi buruk di sesetengah rakyat Rohingya yang di Malaysia yang membuatkan ketidaksenangan ini kepada tak kata kita, beberapa Malaysian yang lain sudah tentu. Saya terus teranglah kata, sebagai manusia, kita memang secara fitrahnya kita tidak senang apabila kita melihat satu kumpulan yang tidak kelihatan seperti kita ramai-ramai berada di tempat kita. Itu akan menyebabkan ketidaksenangan. Contohnya lah, Tak selesa lah. tak selesa. Senang cerita macam ni je lah. Dulu pergi dekat satu tempat yang bekerja semua orang Filipino, contohnya. Ni Malaysia ke tempat aku ni? Tiba-tiba apa tengok map. Aku kat mana ni? Lepas tu pergi ke satu tempat, tengok kanan lagi, pahal semua orang Rohingya ramai kat situ kan. Ataupun nak senang, situasi di college ataupun di university kan, di kantin, penuh foreigner ataupun penuh satu etnik tertentu ni. Memang fitrah manusia dia rasa tak senang. Memang nak kata fitrah manusia memang ada racism lah. Tapi kita kena letakkan kemanusiaan itu di hadapan sebelum datangnya superior ethnicity ke apa ke, agama ke. Ini memang sukar. Tapi kena tolerate lah. Tapi isu yang saya dapati ni, benda yang salah tetap salah. Betul. Saya rasa tu je saya masalah. Mana-mana pelarian lah. Bukan saja Rohingya. Even rakyat Malaysia sendiri. Benda yang salah, salah. Jadi sekiranya berlaku benda yang salah, mereka ni saya tak tahu apa faktornya. Mungkin mereka ni dapat ke sekolah ke? Mereka ni komuniti ni macam mana? Mereka tinggal kat mana? Adakah mereka ni masih duduk dalam kem pelarian macam
kamp pelarian Gaza, Palestin, di Syria, Gaziantep, Turki. Dia orang tak ada kamp pelarian tak salah saya. Tak ada kan? So duduk bekerja situ sini. Dia sebab itulah wujudnya satu penempatan haram yang Rohingya itu yang dia orang nak roboh tu. Dia orang ada by group. So group-group ni tadi terpecah lah merata dekat Sarawak tak ada claim. Lepas tu boleh Tun cerita sikit pasal apa benda ada certain group of Rohingyan yang kata beza kami dengan Palestin. Apa benda? Kesamarataan hak. Okay. Kita Malaysia, saya kata terus terang kata Malaysian lebih lenient terhadap Palestinian punya pelarian berbanding Rohingya punya pelarian. Full stop. Memang kita bias. As a Muslim and Malay, I will agree that. Racist ke? Ya, agak racist. Tapi nak buat macam mana? Memang itu yang berada di dalam hati. Tapi kita kena adil lah. Macam saya kata tadi. Kita nak kata kita tak racist, nak buat polisi racist ke tak, susah tu. Memang kita manusia, kita racist. So last sekali, mana-mana pelarian, tanpa kira bangsa, agama, kalau dia buat salah. Tu je. So bila ada orang bercakap buruk pasal Malaysia, of course lah, takkanlah dia nak cakap buruk walhal itulah negara yang menerima mereka. Nak katanya tak kenang budi ke? Tentulah lebih kurang. Tun, minta maaf menyampuk. Tu nak sampaikan mesej apa tadi? Berkenaan dengan mereka membagikan isu hak kesamarataan. Okey. Kenapa Malaysia boleh begitu sanjung tinggi menekankan hak-hak kemanusiaan kepada Palestin? Kenapa mereka tak boleh menerima perkara yang sama? That is the first. Maksudnya mungkin kesamarataan tu mungkin attitude masyarakat satu, and nombor dua mungkin dari segi donation kot. Donasi. Wallahualam, kita tak ada data. Setahu saya, kita Malaysia tak ada any donation for them. I think lah. Because tak pernah lagi dengar. Dulu yes. Pada Palestin memang rancak sebenarnya. Kita punya itu donation. Palestin tu tepi lah memang. Tapi Rohingya dulu pernah dengar lah. Ada tabung Rohingya. Tapi right now jarang lah dengar kempen orang. Tak ada. Saya nak kongsi satu data sebelum tu. Pelarian di Malaysia yang saya baca tadi ada dalam 215,000 orang. Banyak. Dan stated kat situ, hampir separuh daripada bilangan itu adalah pelarian daripada Rohingya. So, kita kena akui bahawa pelarian yang paling ramai di Malaysia adalah orang yang daripada Rohingya. Jadi, bilanya berlaku ketidakpuashatian, same goes with Turki, man. Sebenarnya, waktu Syria tengah bergolak kan, orang Syria masuk Turki. So, awak tahu tak apa sentimen orang Turki terhadap orang Syria? Apa? Serabut lah dia orang ni. Sama je. So, when we see this data kan, Malaysian tengok Rohingya ramai masuk sini. Kita pun nak kata kita, wallahualam lah. Kalau mengikut firasat yang yalah semula jadinya benda ni tak baik lah tu kan. Kita kena adil, manusia is manusia. Untuk kemanusiawi lah, kemanusiaan lah. Tapi nak katanya kita tengok di media sosial kita tengah banyak bising pasal, because bila saya tengok data tu, patutlah memang separuh daripada yang ni 120,000 pelarian Rohingya kat sini. So wajarlah benda itu dia jadi satu isu sebab dia paling ramai. Macam di Turki, di Jerman, Syria, sebab dah tak ada tempat kena perang kan. Kesian lah kan kita secara manusia, firasat manusia ni kita kesian, kita buka border bagi masuk, bagi buat kamp pelarian, donation diberikan sebagainya. Sehingga kan tu waktu Presiden Republik Turki kalau saya lupa dah dia ugut apa, kalau something, kalau kamu behave, saya tak ingat apa benda yang dia ugut tu, kami buka border kami supaya orang Syria ni masuk negara kamu. Kami buka supaya orang Syria ni banyak membanjiri negara-negara Eropah ni.
Jerman, negara Eropah yang boleh masuk through Bosphorus, Istanbul adalah dia punya kat situ. So dia kata jangan. Jadi mereka pun terpaksa berbuat baik dengan Turki sebab dia nak jaga border kau tu, nanti Syria banyak banjir kami, dia kacau pula kami dengan pelarian-pelarian. So nombor 1, kita kesian kat pelarian. Nombor 2, sudah tentu kerajaan kena manage benda ni. Ini bukan kerja masyarakat marhen macam kita. So masyarakat government kena manage. Dan akhir sekali Tun, saya rasa let's be honest lah. Malaysia kita lebih lenient terhadap keluarga kita yang utama, iaitu orang bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan bangsa-bangsa Kazakh, Dayak dan macam-macam lagi. Kita dah biasa gitu. Tapi Rohingya kita dah biasa ke? Kurang lah kot. Awareness dia. Kita tak rasa ownership lagi. So kita masih lagi menganggap mereka sebagai pelarian. Saya bukan nak kritik, kita nak cakap benda realiti. Tapi orang yang menegakkan human rights, kemasian Malaysia ni habis ni, kena kecam ni. Saya rasa itu bukan pendirian saya. Saya cuma menyatakan persepsi kita Malaysian as a whole. Kena mengakulah. Sebab itulah mereka keluar ke rancangan TV international, dia cakap macam tu. Dan sebab itulah tapi itulah ada sisi-sisi mereka Rohingya ni yang kita tak faham juga, yang mungkin perlu kepada pakar yang perlu dah. Tun, what do you think? Saya bersyukur kita di Sarawak restricted no untuk semua pelarian. Orang Semenanjung pun susah datang sini. It doesn't care you pelarian daripada mana sekalipun, no is no. Even though you are Rohingyas ke siapa, orang Semenanjung pakai pasport. Kita sangat menekankan bahawa Sarawak memang close, tak ada simpati-simpati, no is no. Dan ini merupakan ucapan daripada Premier Sarawak sendirilah pada tahun 2016 ataupun 17. Di mana ada interview lah daripada reporters yang menyatakan adakah Sarawak terbuka untuk menerima Rohingyas. Rohingya? On that time Premier menyatakan no, we don't open lah untuk. Sampai kan ada juga yang 2 years ago famous pasal pelarian untuk apa, Palestin ke apa, untuk di Sarawak pun Sarawak say no. Bukan Sarawak. Siapa dia macam badan NGO. Okay. Yang NGO Sarawak Movement ke apa. Bukan daripada official. Sorry lah. Official tak cakap apa-apa. Maksudnya state. Wakil-wakil daripada. Yang saya masih ingat ayat saya, Premier tak cakap apa, Timbalan Deputy yes, tak cakap apa. Adalah a group of Sarawak. Even banci apa semua pun tak ada. Who are you want to? Okay. Ingat. Dia kata mereka kan ada satu episod ketiga. Kapal terbang askar Malaysia yang bawa Palestin. Lepas tu terus dia buat komen, kami tak nak Palestin yang datang ke Sarawak. Lepas tu kita ni kan. Tapi ingat tak? Ya. So for me like kerajaan lah, you have to do something lah. You dah open. Tapi isunya, kalau nak kerajaan nak settle something pun dia dari segi apa masalah apa yang mereka buat? Okay lah. Perangai lah. Kita tak payah nak menekankan perangai atau apa. Kita kena menekankan no foreigners. Especially pada pelarian. So kita kena hantar ke Thailand, Kemboja yang telah sign agreement untuk menerima pelarian 1951. Okay. So we have sign dengan UN UN lah. So we have our own rights to deny ataupun we reject to allow mana-mana pelarian refugees ni tadi untuk ke our country because we don't sign at all 1951. Kita belum merdeka lagi masa tu 1957. So kalau UN pun dia nak kecam Malaysia, kecam lah. Kalau dia nak saman, dia tak boleh saman. We don't have any contract of agreement. So kalau dibawa pada ICC pun, ICJ ke ICC pun tak akan menang.
Ada ke statement daripada PMX tentang Rohingya? Ada tak? Entahlah. Lately. Entahlah. Saya tengok PMX sekarang ni busy berkempen. Saya tengok sekarang ni. Jadi saya rasa Malaysia ni orangnya hati lembut. Kita ni tak mampu kita nak lihat orang yang dalam kapal pegang anak ibu-ibunya untuk kekal berada di lautan yang berombak tu. Kan ada video tu kan. Rasanya tu di Indonesia dan dia dapat kritikan. Saya rasa even orang Malaysia pun lah tak sampai hati kita nak buat. Ini menguji cabaran kita. Adakah kita cukup manusia? Jadi saya rasa lah saya punya solusi terhadap apa yang berlaku di Malaysia ini adalah nombor satu, kita jangan bias lah untuk berbudi bicara, berakhlak baik kepada semua orang. Rohingya ke tidak ke, kena berakhlak baik. Nombor dua, pelarian adalah satu isu. Macam tu kata, saya rasa isunya perlu di-settle lah. Kalau nak buat dia jadi rakyat Malaysia, then ikut cara legal yang paling baik. Sebab populasi yang banyak sebenarnya bagus. Especially populasi yang berpendidikan, yang ada kuasa membeli, dia boleh boost ekonomi dan sebagainya. Ini sudut black and white ni lah, bukan dari sudut tu. Apa lagi? Ni kalau saya counter balik ni pun boleh. Banyak kan? boleh. Saya dengar ni pun saya rasa nak counter dia sebenarnya. Masalahnya kita ni, pelarian kita ni kebanyakannya dia tak ada pendidikan lah sebenarnya. Dia bukan pasal pendidikan. Kalau kita terima mereka sebagai rakyat Malaysia, alhasilnya Malaysia tak ada identiti lagi lah. Bermakna original Malaysia siapa? Orang Melayu, orang India, Saya orang rasa Cina. Dan original di penduduk asal lah, orang asli dan sebagainya. Itu original Malaysia. Untuk Rohingya tu saya rasa level mereka perbahasan mereka nak jadi Malaysian itu saya rasa sangat jauh sebenarnya. Mereka akan tuntut. Even Indonesian pun yang datang ramai bekerja, berkeluarga di sini pun ambil masa yang sangat lama untuk dapat IC merah. Ya, tetapi mereka akan tuntut. Mereka akan tuntut hak kesamarataan. Benda tu dah ada dalam perlembagaan, so just follow lah. Dan mereka akan compare kita dengan US. Kenapa US mudah, kita tak mudah? US kan, siapa ada duit, siapa ada tu, dia terima je. That is the problem. So we have, siapa ada cukup this amount of money dalam account, boleh jadi. Dan kalaupun kita terima mereka ni sebagai citizen of Malaysia, that is the problem. Because why? Lama-kelamaan bangsa ni nak masuk, alhasilnya politician kita semua bangsa lain. Bukan Melayu, India, Cina dan bangsa-bangsa yang sedia ada di Malaysia. Dalam masa sama juga, kita kena lihatlah apa cabaran-cabaran inilah. This is the cabaran, this is we have to counter. Especially the government itself lah. Menteri Kebajikan, Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negara dan sebagainya, they have to meeting dan sebagainya untuk macam-macam lah mereka kena buat. Dan salah satu solusi is not, saya rasa tak perlu risau kot yang mereka jadi YB ke mereka jadi authority ke apa ke, sebab itu masih jauh dan mereka ni pelarian yang kalau nak kena bahas UNHCR tu kan, Tun tahu ke pasal UNHCR tu apa benda tu? Boleh cerita sikit dengan penonton? UNHCR dia macam lesen ke apa tu benda tu? dia bukan lesen lah, dia macam pertubuhan juga. UNHCR pertubuhan, because dia sama dengan UN tapi dia lain. Tugas dia untuk kemanusiaan, tak silap saya. UN. Dia ada berkaitan dengan ni lah. Dia ada beri hak untuk dia stay kat suatu negara sebagai untuk diberi perlindungan. So dia kata nak bagi tu ada syarat. Tu kita cerita kemudian lah. Okey Tun. So saya pendirian saya pun nak menyedit satu perkara lah dalam kita dah cakap berkenaan dengan orang asing ni. Saya sebenarnya pernah menyatakan perkara ini dalam podcast sebelum ini, yang di mana kalau kita di tempat orang, kita kena ikut tempat tersebut. Kita kena jaga adab kita, especially we as a Malaysian yang pergi ke negara asing.
Ada satu postingan video ini, seorang wanita ni, saya tak tahu mana dia letak adab dia, yang dia mencaci menghina orang China masa tu dia orang pergi Orang Malaysia ke apa ni? bercuti di China. Viral. Kan orang China ni tadi mostly dia bau lah, dia tak mandi apa semua kan. So dia orang complain lah dalam sosial media, oh orang China Orang Malaysia ni, orang China ni bau, tak mandi, apa busuk. Dia orang terjerit-jerit lah, apa dia kata tengah crowded tersebut. Sampai ke sekarang berita di China sendiri dah viral pasal mereka ini, dan orang China sekarang dah benci orang Malaysia because of that. Seteruk mana pun budaya ataupun perkara di negara tersebut. Berapa bilion yang benci kita sekarang tu tuan? China berapa populasi dia? Hundreds of billions. Saya check je. Populasi. Di mana bumi yang kita pijak, di situlah kita kena menjaga adab kita, perbuatan kita dan sebagainya. Dan janganlah anda menyatakan alasan, oh mereka itu bau, oh mereka saya tak ada apa-apa niat untuk menghina mereka. No. 1.4 billion. You know once you post it online, there will be a risk. Dan sekarang pun awak mengeluarkan saman lah, mereport polis, tak ada gunanya, because once you dah post dalam online, social media, you kena hadap lah kecaman dan sebagainya. You pergi bercuti tempat orang, ada as a Malaysian. Apa yang saya bercakap dahulu, kalau kita pergi ke negara Arab, kita jadi orang Arab. Kita pergi ke negara Cina, kita jadi orang Cina. Bukan bermakna kita kena tak mandi, bukan. Tetapi kita kena selami budaya tersebut. Dan kita tak boleh komplain. That is their own way lah. We own our own way. So kita nak komplain ke, kita nak apa, kita kena ikut lah. You pergi negara orang, what do you expect? You nak ikut negara Malaysia, Malaysia lain lah. Negara China lain. Negara Singapura lain. So, kenapa you nak expect, oh dia ni tak mandi apa semua, let it be lah. Dia punya negara, dia punya ada hak lah. Same goes to us. Kalau orang China bising-bising, kenapa tak ada bahasa China? Kenapa tak ada bahasa Mandarin dalam papan tanda? Boleh pula kita as a Malaysia. Saya pernah dengar tu. Boleh pula kita as a Malaysian kita komplain, ini negara Malaysia, bukan negara China nak letak bahasa Cina dan sebagainya. Begitu juga kita di negara orang lain. Kita tak boleh sewenang-wenangnya kita komplain, oh mereka ini bau dan sebagainya. Itu China, bukan Malaysia. So, apa yang kita komplain selama ini berbalik pada apa yang kita terjadi sekarang ini. Dan sekarang ini negara China, mereka sekarang rakyat mereka dah tak puas hati. Mereka melayan semua orang Malaysia di sana sekarang ini dengan cara yang tidak lembut. Dan you have to face it lah, because once you dah buat taik dekat negara orang, habis lah. You buat hal lah, you kena tanggung lah. Dan sekarang you nak minta maaf dan sebagainya. Maaf is maaf lah, but we don't forget. We forgive but we don't forget. That's all. So sekarang pun dia dah tutup komen di sosial media dia dan sebagainya, report polis dan sebagainya. You report polis pun there is no use. 1.4 bilion yang retaliate tu. Dan saya memberi, kalau ni potong untuk shots lah yang tadi dan sekarang ni. Pesanan saya pada orang rakyat Malaysia, kalau nak keluar ke tempat mana sekalipun, tak kisah kampung, depan kampung tu pun kena jaga adab. Kena jaga pertuturan. Budaya mereka mungkin lain pada budaya kita. Cara mereka tak sama cara kita. Walaupun berlainan kampung, berlainan daerah sekalipun, lain. Ini kan pula negara yang memang sudah tentu jauh bezanya di antara kita. Lagikan kita dengan Indonesia pun bergaduh dia pasal rendang lah, batik lah. Apa lagi China yang tak sama langsung dengan apa budaya kita, budaya Nusantara. Tak sama. So we have to jaga adab, jaga pertuturan, posting dan sebagainya. Paling penting posting lah. Once you posting in online, apa-apa jadi you kena tanggung. Kalau kami dah sedia dah kena kecam dan sebagainya, because we know once we start recorded any of episode yang akan datang ataupun this previous videos, kita tahu apa risikonya, kena kecam, especially kena kecam lah. Because of what? Perbezaan pendapat, itu normal. Dari situlah perbincangan yang bermula dan sebagainya lah. Jadi itulah dia isu tentang pelarian lah secara umum, dan juga apa orang kata,
international punya isu dalam sudut sosial lah. So Tun ada pergulungan. Kalau saya hanya nak simpulkan bahawa nombor satu, isu pelarian ini dari segi mereka punya pemukiman dan mereka residensi mereka ni, hak untuk tinggal di mana itu kita serahkan kepada kerajaan. Siapa yang illegal tu kita kena report lah. And nombor dua, kepada mereka yang mendengar ini, saya rasa apa-apa pun situasi kita kena jaga akhlak, kena jaga adab, kena jaga even cerita yang pasal China tadilah, nak komplain tak mandi pun boleh, tapi do it in a good way lah. Ini tak dia jerit-jerit, gelak-gelak. Itu jahat. Sampaikan orang warga China setempat pun melihat macam Dia nak tegur, tapi akhirnya teguran tu tak terima pun. So itu bukan teguran lah, itu childish. Itu macam I don't menganjing. I don't accept itu bukan teguran, itu jauh pada teguran. Jauh pada teguran. And then apa lagi? Kita sebagai rakyat Malaysia harus berhati-hatilah. Jangan baik kepada semua orang, baik berpada-pada. Jangan sehingga dianiaya. Kita ni senang kesian ke orang. Tapi dalam masa yang sama tolong jaga harta, jaga keluarga, jangan apa semua. Ni benda-benda basic ni lah. Dan mereka yang rasa dianiaya oleh orang Malaysia ni, kena jaga akhlak je lah kot sebenarnya. Last kali situ juga dan sebagainya. Dia all back to akhlak yang adab lah. Akhlak dan adab. Dan kena kenang budi jugalah kot. Kita duduk kat negara orang apa semua. I think this is what the Palestinian felt. Apa yang orang Palestin rasa jauh lebih teruk lah sebenarnya. Mereka bagi orang Jewish ataupun orang-orang yang ditendang keluar, diusir, dia perang dengan Nazi dulu, mereka terima masuk. Akhirnya mereka pula yang conquer Palestin tu, dia halau pula orang Palestin. Itu memang teruk lah. Itu memang animal. Mungkin jauh lebih teruk daripada haiwan. Jadi itulah kot daripada saya. Tun, apa ada nak pergulungan untuk isu ini sebelum kita akhiri podcast Saya kita? sebenarnya terkejut. Kita sebenarnya planning ni adalah podcast santai. Podcast 1 jam. Ini bukan santai, ini berat lah situasi. Sebab dah lama tak buat tu. Dia bukan apa. Kita nak melepaskan segala apa yang kita terbuku di isi hati. Ya. Pada hari haji itu dah berapa bulan? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Tapi terima kasih jugalah kepada semua viewers dan subscribers, sebab saya lihat episod ke-19 tu boleh tahan lah viewer dia. 330 sekarang ni. Yes. I don't expect it at all lah. Tak tahulah apa tajuk tu masa tu, lupa lah. Mungkin kita kena tulis tajuk kat video tu yang short, mudah untuk mereka faham. Korang ni memang suka ayat yang bombastik Macam sebagai contoh, ni tak mandi. Semua tengok, apa yang tak mandi? Cina tak mandi. Memang semua tengok. Siapa Minta maaf, bukan Cina. China. Tak, bermaksud kami di sini adalah rakyat Malaysia lebih gemar dengan perkataan-perkataan yang uish apa ni, yang bagi saya bombastik lah, bagi macam pressure on it sampai yang ingin tahu yang tinggi. So macam tajuk yang clickbait orang panggil. Rage bait ke apa. Rage bait tu saja buat orang marah untuk dia ni, tapi nilai ni dia intrik, rasa nak tahu. Tapi marah pun boleh juga. Hospital RM1 wajar. Tu yang mungkin antara penyebab. Okey, terima kasih kerana telah komen, respon lah. Dan kita dah menerima juga respon-respon dan sebagainya. Dan paling penting diskusi lah. Diskusi di antara kita. Itu yang penting sebenarnya. Kesedaran. Yes. Apa yang terbaik untuk kita semua ni lah. Sebagai rakyat Malaysia, bangsa Malaysia. Itu sajalah. Untuk saya tak ada apa-apa pergulungan, dan saya harap kita serah pada kerajaan lah untuk kesejahteraan kita lah. Yes. Dan daripada saya, kepada mereka yang rasa macam tak setuju dengan poin-poin kami, dipersilakan untuk komen supaya kita boleh revise kita punya hujah-hujah tadi.
mungkin kita boleh fikir semula, kita boleh perbaiki pandangan-pandangan kita tadi. Kita tak adalah bedah secara khusus sangat. Secara umum lah. Saya pun lupa lah. Dari hari tu lagi janji nak buat group Telegram kan. Kira macam news macam apa kita diskusi ke apa dalam tu. Nantilah kita akan settle. Saya lupa lah. Nanti. Sekarang ni kita punya kita buat ni lah. Episod ni kita tak QR belakang. Siapa nak join silakan. Kita pastikan yang join ke grup Telegram. Telegram tu pastikan berbincang lah tentang benda tu. So siapa nak, kalau ada yang buat posting pelik-pelik, tekik je lah. Kadang-kadang Telegram ni ada orang masuk, dia tekan virus ataupun tekan link pelik-pelik tu masuk situ pula. So kalau tu terpaksa kek kan, minta maaf lah. So kalau ada apa-apa kita akan discuss lah. Siapa nak share ni ke apa ke, minta kita diskusi nanti ke akan datang boleh lah. Bagi poin-poin anda ke apa. So kita akan review lah untuk kita bahas seperti ini, dan kita akan beritahu lah ada poin pada individu, seseorang individu begini dan diterima baik oleh ramai pihak sebagainya. Kita boleh buat lah, kita boleh cuba. Dan kita pun belum lagi cuba untuk bawa guest ni kan. Belum lagi. Kita masih fokus on this. We will try lah our best on one by one. How? Okay. Jadi itu saja tu. Terima kasih. Dan jumpa lagi di episod 21. See you.